Right, hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk video kali ini kita akan go through subtopic 2.2. So soalan untuk subtopik ni tak banyak sebenarnya, dia agak sikit sahaja, tapi still kita akan revise jugalah. Okay. So saya start dengan soalan negeri 9. Okay. So soalan ini kata, siapakah yang menjumpai proton? Okay. So untuk student saya dah pernah mengajar minomik, okay, berkaitan dengan proton dan sebagainya lah. Okay. So you boleh refer your buku teks juga. Okay. So diorang kata macam ni, my student lah, diorang pernah kata nak ingat, okay, James Chadwick ini, okay, nampak tak nama dia macam James, nama modern sikit kan. So dia orang yang paling last. So orang paling last ni dia jumpa apa? Dia jumpa neutron. Okay, so how about Ernest Rutherford? Okay, dia orang kata proton ni dia nama sebuah kereta. Okay, so Rutherford, Ford, nampak tak? Ford kat belakang ni pun nama sebuah kereta. So dia orang kata, oh, proton ni dijumpa oleh Ford sebab kereta. Dia ingat macam tu. Okay, dia kata D. Okay, then how about Niels Bohr? Okay, Niels Bohr dia kata Bohr. Okay, Bohr. Okay, Bohr. So Bohr ni dia pergi kata B ni kalau saya padam this part dia akan jumpa P. So dia kata, oh, so Niels Bohr ini dia jumpa petala. Then how about J.J. Thomson? Dia orang kata J.J. Thomson ini dia jumpa apa? Okay, of course lah, kita ada jumpa elektron kan. So dia orang kata Thomson ini dia jumpa elektron sebabnya dia ada T, so elektron ada T. So dia ingat macam tu lah. Okay, tapi saya kata kalau nak lagi senang, you boleh ingat macam ni, nampak tak? Dia ada JJ, dia ada 2 J kan. So elektron pun ada 2 E. So that's why dia jumpa elektron. Saya kata macam tu lah. Okay, so ikut pada cara masing-masing. Macam mana nak ingat? Okay, pernyataan berikut merujuk sumbangan seorang ahli sains tentang idea perkembangan struktur atom. Okay, so jawapan dia menemui proton. Okay, highlight the biggest word. Dia menemui proton, nukleus sebagai pusat atom, elektron bergerak di luar nukleus. Okay, so keyword yang paling besar lah, dia kata dia menemui proton. Nampak tak? So kalau dia menemui proton, siapa yang menemui proton? Ernest Rutherford lah. Okay. Okay, kenapa bukan James Chadwick? Ada tak something about neutron? Tak ada. So of course lah bukan James Chadwick. Kenapa bukan John Dalton? John Dalton dia menemui atom sahaja. Masa dia proton dan sebagainya memang tak ada. Itulah jawapan dia. Bohr seperti biasa petala. So kat sini tak ada anything about petala, so salah lah. Okay, and then soalan terakhir, Perlis. Pelajar 1 menunjukkan penyertaan seorang saintis. Nukleus mengandungi neutron. Okay, highlight the word. Okay, dia dah kata neutron yang tidak bercas dan jisim hampir sama dengan proton. Okay, so kalau dia cakap dia pasal neutron, you kena ingat siapa? You kena ingat James Chadwick. Sebabnya neutron ni new. So new ni ditemukan oleh orang yang namanya new. So new ni kat sini siapa? Yes, James Chadwick. Sebab nama dia macam orang baru, orang moden. So jawapan yang tepat untuk soalan ni adalah cacing. Nampak tak? Senang je saya settlekan. So this subtopic you kena ingat siapa temui atom, siapa cari proton, siapa cari tu je. Kalau you ingat benda tu, memang you boleh jawab soalan ni dengan sangat senang. So minta maaf lah, soalan untuk subtopik ni ada 3 saja. So saya rasa 3 ni sudah cukup lah untuk mengukuhkan pemahaman you mengenai this subtopic. And saya akan jumpa you in another one video in which saya akan terangkan tentang subtopik 2.3 pula. Okay, thank you and bye.